Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'. Sayyidina Jabir radhiyallahu an berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya apabila syaitan mendengar seruan terhadap solat, ini azan, maka dia akan melarikan diri sehingga ke Rauha. Hadrat Sulaiman radhiyallahu rahmatullahi berkata bahawa saya telah bertanya kepada Sayyidina Jabir radhiyallahu an tentang tempat yang bernama Rauha itu, lalu beliau menjawab jaraknya 36 batu dari Madinah. Muslim. Sayyidina Jabir radhiyallahu an berkata bahawa saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya apabila syaitan mendengar seruan terhadap solat, yakni azan, maka dia akan melarikan diri sehingga ke Rauha. Hadrat Sulaiman rahmatullahi berkata bahawa saya telah bertanya kepada Sayyidina Jabir radhiyallahu an tentang tempat yang bernama Rauha itu, lalu beliau menjawab jaraknya 36 batu dari Madinah. Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sekiranya manusia mengetahui ganjaran yang diperolehi melalui azan dan sah pertama, dan mereka hanya mendapatinya melalui cabutan nama, maka pasti mereka akan membuat cabutan nama Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sekiranya manusia mengetahui ganjaran yang diperolehi melalui azan dan sah pertama, dan mereka hanya mendapatinya melalui cabutan nama, maka pasti mereka akan membuat cabutan nama Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila azan dilaungkan, syaitan akan berpaling ke belakang, melarikan diri sambil terkentut-kentut sehingga dia tidak mendengar suara azan tersebut. Apabila selesai azan, dia akan datang semula, sehingga apabila ikamah dilaungkan, dia akan lari semula. Apabila ikamah selesai, dia akan datang kembali memasukkan was-was ke dalam hati orang yang bersolat. Dia berkata, ingatlah perkara itu, ingatlah perkara ini. Syaitan memperingatkan perkara-perkara yang seorang itu tidak ingat sebelum solat, sehinggalah orang yang bersolat itu lupa akan bilangan rakaat yang akan dia telah lakukan. Muslim. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.